Hai, saya Zee Muhammad. Sekarang saya berada di Kelantan dan saya nak memperkenalkan kepada anda seorang freestyler Malaysia yang sangat muda tapi dah bawa nama Malaysia ke peringkat global. Siapa? Zulmi. Hai guys, nama saya Zulmi dan saya dah freestyle selama 9 tahun dan saya berasal dari Kelantan. Zulmi Zuaswa, freestyler daripada Kelantan berumur 22 tahun. Zulmi antara seorang freestyler yang sangat perfectionist. Setiap skills yang dia buat selalunya clean dan sangat-sangat kemas. Dan dia juga antara freestyler termuda yang pernah mewakili Red Bull Street Style Global pada tahun 2018 di Poland. Sewaktu itu Zulmi berumur 15 tahun. Sampai sekarang nama Zulmi sangat dikenali di peringkat dunia. What's going on, Jugo? Apa khabar? Alhamdulillah. Legend ni, legend. Biasa aku shoot orang tu. Ini orang shoot aku. Kenal Zulmi ni dah 9 tahun. Sejak daripada 2016. Asalnya yang first Zulmi ni sebenarnya tak kenal kita orang daripada dalam Kelantan. Zulmi ni tak silap dia keluar dulu. Tak silap dia pergi mana-mana competition. Dia jumpa seorang freestyler yang lama juga lah. Lepas tu dia macam bagi tahu lah, Zulmi, ada ni freestyler dekat Kelantan ni dengan ada nama Ami dengan Iqbal. Lepas pada tu lah nama si Zulmi ni dia jumpa kontak melalui Facebook ke Instagram, tak silap lah. Jom. Sekarang kita nak pergi mana, Mi? So kita nak pergi tempat saya dulu training. So dulu bila balik kampung weekend, saya kadang ajak Amin datang training sini selalu. Oh, sini lah. Kau pernah training kat sini? Kadang-kadang saya seorang, saya budak dulu kan. Macam datang sebab sini dengan kampung saya dekat je. So, sini lah selalu saya training. Yeah, I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, just came natural. I've been tested so much, all these restless nights, all these different situations that I've been through. I seen pain trying to creep in through the window, but now I'm sliding through the hood in a Benzo. You gotta separate yourself just to elevate. I keep some drink in my cup to see through the hate. Sometimes on the road to glory, you gotta press the brakes. I got a lesson plan for all my past mistakes. I swear I'm proud of all my best and my worst days. Proud of all my feet when I touch the ground. Front of A to Beijing, man, they know the sound. I know I made mistakes, but my mama proud. Fans scream my lyrics out in the background. They ain't know me then, but I'm hot now. They say life's a gamble. First, bila saya first champion dekat Malaysia yang saya pergi Poland, tu first yang buat saya macam saya kena work hard lah untuk pergi lagi jauh, untuk pergi more tu dekat world punya stage lah. Training system saya dia memang dia just static je schedule tu. So dia macam seminggu contoh lah, saya training dalam 5-6 hari. So maybe macam Ahad, Isnin atau 2-3 hari saya akan fokus more dekat lower. And saya akan campur, dia macam tak adalah macam saya just focus one thing je dalam satu session tu. So saya just campur je, cuma saya bagi lah macam contoh hari ni lower lebih macam sejam. Lepas tu maybe all around maybe 30 minit, something like that. Kat ni, kat rumah saya. Kelantan, Sarawak, Sabah. Tapi Sarawak bulan lepas lagi ada show. Kelantan ni Sabah je lah sekarang belum.
tahulah sedap peduk mochi Tak ni. apa. Saya makan je. Yang ada nasi. Okey. Sekarang kita nak makan nasi kerabu kuning. Rice to Wednesday yellow. Yellow. Yellow rice to Wednesday. Yellow rice to Wednesday. Yang bawa ambil sini. Sini okey lagi. Keras dia. Tahun 2018 kan? Masuk tanding 2018, 2017. Pakcik pernah tak tengok freestyle depan mata? Tak pernah. Tak pernah. Tak tahu. Bola tahulah. Bola tahu. Freestyle tak pernah. Freestyle tak pernah. Tak pernah. Hilmi masuk tu baru kita tahu. Sebelum tu tahu bola. Tahu bola. Kita support je. Tak susah sangat. Sebab tahun dia masuk untuk pergi ke Poland tu 2018 dia cakap, "Mak, kita nak masuk pertandingan freestyle ni. Ni boleh pergi Poland." Lepas tu dia saya pun kata, dah masuk akhir tu. Telefon ayah dia. "Bang, anak kita dah masuk akhir." Okay Mi, so ni semua mock-check tournament yang Mi ada. Yep. Memang banyak sangat banyak nak comparekan dengan zaman dulu punya mock-check. Okay, so Mi, tournament yang paling besar harga dia. Paling Menang. besar harga. Dia Hadiah dua. paling besar. Dia dua sebenarnya. Tapi yang ni champion. Tapi dia dapat 3K. Tapi yang ni pun besar agak. Tapi saya dapat nombor 2. Coy juga. Ya, coy agak. Yang ni kat Kedah. Yang ni kat Johor. Ya. Oh. Tapi kalau yang paling besar sebab tambah 2 ni kan. So jadi 4K lah sebab yang ni Faham. tu yang saya dengan Anas tu. Jadi kat sini apa beza ni dengan kat sana? Kat sana mostly semua mock check. Okey. Tapi sini ada medal, ada ada apa? Piala apa semua, so piala dan bola. Ni total bola ke sebenarnya banyak lagi? Atas lagi banyak. Oh, Sebenarnya. Cuma sini yang mostly yang saya pakai sayang, yang pakai lah mostly. Ya, oh ni. Ini Poland. Ya, yang ni Malaysia Champ punya. Okey. Cerita dia tournament ni first ada dekat Malaysia. Which is memang organised by saya dengan team lah, KP Street. Yep. And kita betul-betul nak Revolusi Style ada dekat Malaysia. And finally 2018 saya dapat buat dengan team. Tapi saya tak boleh masuk pasal saya organizer. And kita buat juga untuk diorang and Zulmi menang nombor 1. So first history Zulmi buat menang Red Bull Star. So sekarang kita pergi. So ni kita pergi tempat saya dulu training. Yang ni tempat yang paling banyak macam banyak memori saya training hard work untuk lower. Hardcore gila. Kat sini. Semua lower hardcore semua sini lah. So sini lah. So kalau ingat macam saya letak phone kat situ. Sini lah tiang gol kat belakang. Sini lah. Saya ingat lagi mana ni. Sini lah the exact spot lah. Sebab saya tahu ada yang tempat yang tak rata kan. Sini lah. Saya ingat macam tu lah. Saya letak phone kat situ. Okey ni lah line dia. Sini saya akan buat lower. Tengok rata. Boleh lah. Sedap lah sini. Sini spot dia. Sini lah. Sini semua land. Palih. Apa semua sini lah. So Mi, ni tempat training apa? So current spot saya lah kalau hari-hari training. Kalau contoh petang saya akan training kat sini lah. Okey. Kalau pagi selalu training dekat tempat tenis tu. Tu, bocor-bocor. Yang betul-betul tu. Okey. So sini lah kalau current spot saya. So hari-hari memang dekat sini lah. Video-video lower-lower semua kat sini. Saya nampak Zulmi 6 ke 7 tahun yang lepas lagi. Daripada badan saya besar dan kecil balik. Besar dah Jangan tak nak besar dah. Tak nak besar dah. Okey. Dalam first tahun yang saya kenal tu saya macam tengok macam mungkin dia main sebagai hobi. 3 tahun pertama tu macam mungkin hobi, tapi bila saya dah start nak lebih macam kenal lagi, lepas tu saya pun tengok ni
dah jauh ni. Lepas tu kejap dia ada, kejap dia tak ada macam. Nak tanya segan. Nak tanya segan. Lepas tu saya pernah tengok, saya follow Zain sendiri, Zain pernah post Zilmi di story macam ni dah international lah ni. Betul. Okay Mi, thank you sebab bawa jalan-jalan, training spot Mi dan tunjuk achievement Mi. Sejujurnya abang bangga dengan achievement Mi. Thank you. And hopefully Mi buat lagi baik in the future, and jangan lupa asal usul Mi Kelantan, buat untuk nama keluarga dan nama Kelantan. Okay. Mi ada pesanan apa-apa? Untuk thank you juga untuk abang sebab datang hometown saya, sudi datang sini jauh, drive, abang drive dari Saya drive betul. abang drive dari KL datang Kelantan 7 jam drive semata-mata untuk ni, and thank you so much juga untuk abang and kameraman kita sebab datang, and untuk korang keep training juga. Kalau yang baru start freestyle apa semua, just keep training and kita sama-sama naikkan nama Malaysia. Alright. So yeah. Okay, thank you. Jumpa lagi. Alright, let's go. Locked in, they don't wanna let me get out. I'ma put you on a bench, you gotta sit out. Hit the street and had a block going crazy. Mama shine, I'm playing with my life and can't nobody save me. Yeah, I got steeds, they can't mess with my technique. Yeah, I'm a OG boy, don't disrespect me. Yeah, war with me, I had your whole gang quarantine. Get the mobs and leave your block spotless like I'm Mr. Clean. Ooh. Back in 2010, I had a plan. Now 20.